Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam rancangan Hot Pelik, Hot Menarik. Kali ni, KCTV nak bawa set kita mari tengok apa dia ada di rumah tanah Terrafarm di Lodging. Rumah tanah Terrafarm ni diperbuat daripada campuran tanah, taik lembu, berah buluk dan beberapa lagi lah bahan untuk kukuhkan lagi struktur dia. Tanah ni saya dapat idea dari kawan-kawan lah yang pasal saya ada kenal kawan Taiwan, kawan Australia kan. Saya pernah nampak lah sendiri itu rumah tanah. Lagi satu kali saya pergi Sri Lanka pun nampak rumah tanah kecil yang buat dari campuran tai lembu dengan tanah, tapi saya tengok nampak langsung tak macam tai lembu, jadi saya ada idea nak buat inilah. Pasal cara bila kita buat rumah tanah, dia punya corner-corner kita boleh fleksibel. Menariknya, rumah ni dibuat menggunakan tangga dan keadaan rumah ni yang unik dan berbentuk ala-ala rumah hobbit. Hak ni lah satu-satunya ada di Kelantan. Kalau nak try menginap di sini, boleh mari belakang ke Lodging ni. Oleh kerana ia dibuat daripada tanah, suasana dalam rumah ni sangat selesa dan sejuk. Okeylah, setakat ni dulu kita dalam rancangan Hot Pelik, Hot Menarik. Jumpa lagi di episod akan datang hanya di KCTV. Bye!